Hujung minggu hari tu, aku buat e-hailing. Kayuh punya kayuh. Tahu-tahu, aku sampai di Pekan Temeloh. Setiap pagi di hari Minggu, akan ada pekan sehari di Pekan Temeloh, bersebelahan dengan Sungai Pahang ni. Apa yang menarik perhatian aku di sini ialah harga durian Musangking di sini sangatlah murah. Waktu pekan sehari ni hampir tamat, penjual durian di sini menjual Musangking dengan harga RM15 sekilo sahaja. Murah bukan? Apapun aku suka dengan Pekan Temeloh ni. Bandarnya cantik dan bersih. Sampai jumpa lagi.